sedia maklum mereka ni suka memberontak. Kan? Dia rebel sebab situlah pentingnya pengukuhan jati diri remaja ini, terutamanya aspek spiritual dia lah, supaya dia tahu apa makna kehidupan dia, dan di situlah dia boleh berfikir secara rasional dan matang untuk menilai segala tingkah laku yang dilakukan lah. Sebab remaja ni kan, kalau kita sedia maklum mereka ni suka memberontak. Kan? Dia rebel sebab masa tu dia rasa dia nak mencari-cari apa identiti diri dia kan. Jadi dekat situlah elemen spiritual ni sangat penting perkukuhkan dia dalam peringkat remaja ni, supaya mereka ni dapat menilai kan dalam konteks secara menyeluruh kehidupan ini bagaimana. Dan dalam konteks buku ni saya bahagi pada elemen tu lah, di segi keimanan kan. Keimanan ni maknanya sejauh mana kita dapat menerapkan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan dalam kalangan